Tengok dia accept ke tak. Kita dah tekan button tu. Kalau dia accept, rezeki korang lah. Kalau dia tak accept, maksudnya dia tak ready lah untuk untuk live. Saya dah tekan button invite lah, tapi dia tak tekan accept pun. Apa dia? Okey, korang sekejap. Accept ke? Tak ada, tak accept pun. Kalau accept lah, korang kena suruh dia accept. Patut nak kena invite. Saya dah invite dah. Saya pun tak tahu macam mana nak ni. Saya tekan invite. Oh, tekan initially ke? Kita dah tekan invite, tapi dia tak accept.